Jadi ada perkara-perkara yang kita kena teliti, yang kita kena belajar kenapa dan mengapa. Jadi itu bagi aku memang kita kena belajar dan sabarlah untuk sebagai pengusaha atau penternak baru-baru nak belajar. Jadi ini kita akan alami. Rasanya semua orang akan alami yang sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat-sahabat semua. Apa khabar sahabat-sahabat? Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jadi untuk video kali ini seperti biasa kita nak bagi makan ikan yang baru kita masuk dalam tangki ini. Usia ikan anak-anak tilapia ni berjumlah 600 ekor. Jadi telah dimasukkan, dialihkan ke dalam tank ni sudah lebih kurang 8 hari. Kalau tak silap dah 8 hari dia duduk dalam tank ni. Jadi macam-macam masalah lah untuk kita penternak baru belajar menternak ikan tilapia ni. Jadi mengalami macam-macam masalah. Bukan masalah maksudnya dari segi teknikal, dari segi perkara-perkara kecil tu, dari masalah-masalah kecil itu menjadi perkara yang lebih besar. Contohnya sistem filter kita punya SLO. SLO tu kita tinggi sangat, ikan masuk dalam, keluar kat sana, macam-macam. Jadi kita perbaiki dan kita belajar, dan kita kena kuasai ilmu RAS ni. Jadi baru kita boleh faham masalah ketinggian air, masalah oksigen, masalah kotornya air, makanan ikan tu kecil sangat, ikan dedak yang kita beli, makanan ikan tu agak besar sikit, apa kita nak buat. Jadi semua proses pembelajaran. Jadi alhamdulillah banyak kita pelajari. Jadi untuk kita dapatkan satu benda yang padat dan mantap, kita kena mengalami masalah. Dari segi di sini pengalaman yang rasa sedih lah ya sahabat, untuk memulakan penternakan ni. Dalam proses menternak ini sepanjang 8 hari, angka kematian sudah lebih kurang 82 ekor angka kematian. Memang sangat sedih ya sahabat. Jadi anak-anak ikan memang kita mengharapkan semuanya hidup, tapi tak boleh nak kata apa. Jadi ada perkara-perkara yang kita kena teliti, yang kita kena belajar kenapa dan mengapa. Jadi itu bagi aku memang kita kena belajar dan sabarlah untuk sebagai pengusaha atau penternak baru-baru nak belajar. Jadi ini kita akan alami. Rasanya semua orang akan alami yang sama. Jadi alhamdulillah masih tinggal lagi 500, lebih kurang 520 ekor lah. 517 ekor yang tinggal. Jadi kena jaga betul-betul. Jadi pagi ni kita nak bagi dia makan, dan tengok pun dah tengah timbul-timbul semua nak bagi makan. Jadi kita teruskan pemberian makan kepada anak-anak ikan. Jom. Okey sahabat, oleh kerana dedak ni agak besar sedikit daripada mulut dia, mungkin dah tersilap beli ke macam mana, dia memang agak kasar sikit daripada mulut dia lah. Jadi kita terpaksa rendamkan sikit, angkat, dan biarkan sekejap, biar air ni diserap oleh dedak ni. Tapi bukan sampai lembik, tapi dia lembut. Ini pun kita tekan luar lembut, dalam masih keras lagi. Kita biar dulu penyerapan, lepas tu baru kita taburkan kepada anak-anak ikan ni, sahabat. Okey, oleh kerana dedak ni mudah kembang, dan bila dah kembang tu makanan tak habis, dia akan
tersumbat di filter satu, dan juga dia terdapat habuk-habuk halus macam ibarat tepung yang kita bancuh dengan air yang agak tepung sedikit, airnya banyak, dia akan putih. Macam itulah ibarat dia. Jadi sekarang dedak ni macam itu juga, dia berkabus dalam air, tak bercantik. Jadi kita kena kawal pemakanan dia. Setakat ni yang aku dapat info, kita kena kawal makanan dia, jangan bagi terlalu banyak. Jadi sekarang ni ini baru yang aku ambil ni adalah sekitar 2 genggam saja untuk ikan, anak-anak ikan ni. Jadi kita tuang tak banyak, separuh daripada mangkuk kecil ni. Okey, tak banyak. Nanti kalau kita kadang-kadang tengok ikan ni, kita rasa macam kesian nak makan. Jadi kita bagi, yang matinya kita, yang efeknya kita. Kita nak terpaksa nak bersihkan filter nombor 1 ni. Ini yang tak larat. Banyak sangat, lepas tu menjangkit ke sini. Jadi kita kena bagi makan berpada-pada lah. Kita akan bagi makan dua kali sehari. Okey sobat, inilah kerja-kerja harian sejak ikan dimasukkan, sudah 8 hari untuk hari ini. Jadi inilah rutin setiap pagi, kita bagi makan, pantau air. Jadi inilah kerja dia. Filter pun nak kena pantau. Jadi kita nak kena tengok filter, keadaan filter kita macam mana. Ni yang aku buat setiap pagi. Tengok air, kualiti air macam mana, ya. Ini filter nombor 3. Ini kita punya bakteria kita. Bakteria nombor 2, K1. Dan ini kita punya santeng lah untuk kita punya pump. Untuk video kali ini sampai di sini, dan kita jumpa lagi di video dan episod yang akan datang. Jangan lupa untuk bantu like, subscribe dan tekan tombol loncengnya bagi mendapatkan info video terkini dari channel ini. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.